Welcome back to my channel, Mimi Nabiha. Daddy birthday. Okay, sekarang ni kita nak balut hadiah for my daddy birthday. Kali ni hadiahnya sama juga, kita nak buat macam my mom. My mom. Cuma my mom dapat skincare. Kali ni kita beli di Zara. Tak ada apa pun, kosong. Dan kita hadiahkan dia adalah jeng jeng jeng. Ya. Wah. Tahu tak dia apa? Tahu kan. Dia ni dia akan guna. Hari tu skincare my mom dah guna. Dah glowing ke belum my mom? Tak glowing. My mom gelak je. Dia macam gini kot. Macam ni. Macam ni ke? Kotak ni dah lah besar. Kotak ni kecil. Pun saya tak tahu ya. Macam ni lah kot. Yang ni letak tinggi sikit ke? Tak segini lah Kita buka dulu balutan dia. So, ni adalah minyak wangi. Dalam dia macam ni. Oh, buka-buka je dah wangi. Oh, sedapnya bau dia. Macam bau haram. Wangi weh bau dia. Mesti Abah suka. Dia macam bau lelaki lah. Bau lelaki lah. Takkan bau perempuan kot kan. Tapi kotak dia wangi. So kita akan buat macam ni. Kita akan ambil gam. Untuk gam. Dan kita akan letak sini satu. Akan naik sikit lah. Naik sikit. So kita taruh ni dekat sini. So okay my mom. Macam tu. Okay, lepas tu kita potong dia punya ni. Terus baru untuk naikkan dia. Ini. Nak naikkan sikit je. Boleh tak tu. Dan satu letak minyak wangi dia. So akan jadi macam ni. Nampak tak? So dia tak nampak yang ni kan. So kita tutup. Nampak kotak. Kotak ni tak ada. So dia macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Kita taruh dulu mana dia.
Alah, tombang lah. Tombang pula. Tombang lah pula. Yang ni, sekejap kita cuba try dulu. So, kita nak try letak dulu. Potong dulu. Mungkin dipelajari. Mungkin dikau lagi. Abang punya dua je bunga dia. Cukup lah ya, bunga dua. Kat sini satu. Sini satu, tapi mungkin dikau lagi. Macam tu. Okay, so dia macam ni. So kita letak dia bulu. Biar bulu. Okay, dia mampat dalam tu. Bulu. Kita lepas. Dia hasil dia macam ni hasil dia. Hasil dia. Dia kena kasih wrap. Okay, so dia jadi macam alamak, koyak pula. Kita nampak ni lah. Kita tukar plastik lain tu. Kita suka ni plastik ni. Koyak pula. Tak boleh panas sangat, tak boleh lama sangat, nanti kan dia koyak. Nak dia balik lagi dia jujur juga. Untuk di bawah dia. Oh betul. So kita kemaskan dia. Macam ni. So bunga lebih banyak sikit lah. Tak apa-apa lah. Duduklah sana. Tak guna duduk sana. Kan. Kek. Pancake. Ini donut. Donut lah senang. Wow. Cik ni 30 lebih. Abang, apa dia? Donut.
mahal. Satu RM5 lebih. Mana coklat yang sebelah rainbow. Ni. Nak abang nak apa tu abang pilih dulu. Nah. Ambil dulu. Saya yang nak Oreo. Saya nak yang ni kot. Nasi Hazel. Mana? Ni. Saya nak ni. Ni. Adik Nasi Hazel. Mana yang mana? Oreo? Apa mak kau? Ambil yang kaya. Mana? Ni. Oreo. Oreo. Susah pula kan. Jangan sudu. Apa mak kau kaya je. Aku potong dulu. Ya. Kek sini. Aku potong sok abang. Saya suka. Oyo. Suka manja-manja. Buat kan? Betul buat kan? Apa ada lagu dia? Tak, bukan. Sahabatmu makan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Pakcik Rosli. Tak payahlah dik. Yay. Saya nak makan donat. Dia ambil gambar tu. Ambil kata dia dah tua. Okay. Disebabkan your birthday today, saya nak bagi satu hadiah. Tada! Nah, hadiah. Ayah apa? Buka lah. Makan. Buka lah. Makan tu dulu buka lah. Buka lah dulu. Boleh makan. Dia buat semaya. Ini Pak Arab. Saya import daripada Arab. Hari... Dah bagi orang syukur alhamdulillah. Tapi tak tahulah bau dia. Tapi ada berkenan je bau dia. Cuma nak gunting. Kek muak. Kalau kek muak. Tapi mak muak. Kalau makan. Buka hadiahnya. Buka hadiahnya. Yang gambar dulu. Sekarang. Dah koyak. Nak ambil gambar. Boleh koyak lagi lah. Ha? Empat. Buka hadiahnya. Buka hadiahnya. Dalamnya ada susu ni. Dia tu lah. Hazelnut. Hazelnut. Cream. Ni bau ni tak. Dia tak tajam. Tarik je. Untuk dia bau dah. Melekat teruk. Apa ni? Mak, kena gang. Kau nanti dia Kau jatuh. milin Baik tau. Jangan tarik penutup. Nanti takut dia tercampak. Dia sembuh sinilah. Sembuh macam ni. Sedap yang bau Ini dia. bau dulu yang abang pernah beli. Dia tak bau keras. Tak pening kepala. Makan spider. Full blast. Yang tu mak beli ni.
Okay, itu je video kita. Bye. Hello, bye. Okay, hari ni kita nak buat nak menjelang Hari Raya. So, you see that? Kita ada kotak dekat sini. Kita nak buat apa? Dan tentunya adalah game untuk makcik dan pakcik. Setiap kali raya, benda ni wajib. So, kalau nampak kotak ni, saya dah tahu game dia apa kan. So, kita nak preparation untuk buat dia punya kotak. So, kita dah sediakan air, botol air untuk kita main game tu. So, kalau dah tahu, si korang dah tahu punya kan game apa. Kita nak buka kotak dulu. Kita buka kotak dulu. Kita buka kotak ni. Kita buka mana kotak ni? Kita beli je. Okay, so kita dah ada kotak dia. Jom kita pasang. Wow, besarnya kotak dia. Besarnya kotak dia. Oh, gila. Tapi botolnya kecil-kecil je. Macam inilah. Kan? Tapi kenapa dia tak rapat? Kenapa dia ada terlopang? Ke salah? Ke sini dulu. Lepas tu baru sini. Ha, apa betul? So, kita kena gam dekat sini. Gam. Mak ada gam besar?
Happy birthday to you. Boleh buka mata. Buka lah. Kita unboxing. Jangan kau bagi aku joran sudah. Buka dengan penuh kasih sayang. Joran ni lepas ni. Penuh kasih sayang. Taklah, itu tika, kapek. Nak gunting ke? Beri apa? Mucun. Beri apa? Pak kau depan dengar. Mucun. Bow. Buka dengan penuh kasih sayang. Buka hadiahnya. Tak nak. Ni bang. Buka hadiahnya. Ada suka yang masam-masam. Masam-masam tak tu. Itu nama dia. Masam-masam. Ya, masam-masam. Lapis asam manis. Masam manis. Kita masam manis. Seperti gini, panjang gini, 36 ringgit. Buka hadiahnya. Lambatnya. Gunting aja lah. Ni tu letak di dalam tu. Ya, itu dia. Kasih tarik. Dah joran. Aku dah agak dah joran. Aku tak Cuba baca. Cuba baca je nama apa. Joran baru. Kalau letak tinggi gini kan boleh. Apa dah tanya aku dulu bang. Berapa harga? Taklah. Saya tanya untuk diri saya. Saya nak Mesin tak ada mesin? orang dah bagi betul dia nak Mesin pun. lah. Kau dah ada banyak mesin. Tu pun dah mahal tak dia kau. Ni specials. Minta restu mak dulu. Mungkin mana tahu gasak lepas ni. Buka lah dalam dia. Mancing dia tu dah ada pak. Tapi aku tak tahu ni untuk yang mancing apa. Aku tu main beli je. Simpan dalam bak ni. Betul kau beli skin. Tak tahulah original ke tak original ke. Aku pakai tak original ni. Yang kau beli berapa? Mesin kecil. Halus sangat. Mesin kau Aku boleh tahu. Kau banyak Halus mesin. sangat mesinnya. Kau belikan aku mesin ni. Mancing joran ni halus. Aku mana tahu. Aku main beli je. Ni untuk mancing apa? Laluan dulu. Kalau ikan besar? Patah. Dia pandai shopping lah. Dia UL dia kau bagi aku. Aku- Siap. Halus gila tip dia. Oh cantik. Macam koram. Aku tenggelam ni. Donggala pula. Aku saku batang dia. Oh, ho, ho, ho. Tembang lah kau. Timulas. Apa impianmu? Ni sama macam yang kau beli ke? Panjang. Putih kuning. Sama je. Tapi aku suka batang dia. Batang dia cantik. Jadi plastik tu jangan buka. Plastik dia buka. Tak sampai sebulan patah gabu. Asal? Patah. Gabu kayu. Ni kalau member parit tengok ni. Apa? Orang baru siap. Shimano. Aku ada barang Shimano. Lepas ni kau belilah Rod Shimano. Bapak mahal Rod Shimano. Bukan Rod. Dia punya apa? Mesin tu. Mesin dia lagi mahal daripada batang dia. Yang bag itu masih sampai. Itulah. You happy? Mesin ni kuasa depan dulu. Happy ke tak? Itulah, tengok cari mesin. Tapi jangan lokek dengan saya bila saya nak guna. Bila lokek, saya tarik balik.
Jangan lokek dengan saya je. Bila saya nak guna. Sudah balik. Dah tu saja continue. Bye-bye. Kita nak tengok pengumuman raya. Besok puasa lagi. Besok puasa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. Kita puasa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Sabtu oi. Woi, Sabtu oi. Besok tak raya lagi woi, Sabtu oi.